Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita try tengok teknik SMC. SMC kita try tengok dulu chart M15 untuk structure. Penting untuk tengok structure untuk ni, untuk teknik SMC ni kita tengok structure dululah. Sebelum kita tengok ke time frame besar untuk point of interest. Tengok structure dulu sama ada dia buat continuation atau reversal. Ok, kalau kita tengok sini PPB ni nampak dia macam buat continuation pattern ni continuation ada liquidity kat sini, liquidity. Ok, continuation pattern. Okey, KSM nampak dia buat reversal. Cuma kat sini dah ada MSS ni. MSS. Okey. Untuk pembalikan arah. Jadi ini dah termasuk dalam continuation pattern lah. Tapi tak ada volume lah ni. Jangan pilih mana tak ada volume. Ambil lah. Ya, ni tak berapa, tak nampak setup dia. Ni pun nampak macam nak buat continuation pattern. Sebab sini dah ada pembalikan arah. Tunggu dia buat liquidity dah. Lepas tu kalau boleh tunggu dia buat inducement kepada liquidity tu. Tengok sign uptrend ni, sign FFB. Nampak FFB ni nampak ada liquidity kat sini, tapi bearish punya liquidity lah. Liquidity dia boleh jadi MSS kalau price breakup by body ke atas. Liquidity boleh jadi MSS ataupun manipulation. MCMN nampak ni pun nak buat satu liquidity, tapi dia kena break dulu lah untuk, tapi boleh lah kita tandakan kat sini. Nampak dia nak break lah tu. KCS kes apa? Tak tahu lah, dia punya buat solve problem tu. Dia down lah sekadar dia. Sekadar dia down. Semalam datang lah kita punya version. Okey je. KCS sampai PGCC. KCS sampai TNB. Oh. Lepas tu daripada TNB pergi ke Selamat, suami ping lepas je. Okey je. Kita punya version okey je. So daripada KCS ke dia punya segment lah. Dekat TCS dia punya buat solve ke dia punya Pepsi.